Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ni saya nak set attendance shift lah, sebab kita dah buat timetable. So kita kena set dia punya shift pula. So biasa kalau untuk office ni biasa straightforward je lah, ada satu shift je. Kalau ada 2-3 shift tu di lain video lah. So untuk video kali ni kita nak set shift. So sama juga, pergi ke attendance, dapat keluar sini, pergi ke attendance shift. Okay, kat sini kat sini by default dia dah ada ni, dah ada default shift. So bila dah ada default shift, kita maybe ubah sikit lah. Okay, so kita clear dulu semua. So clear, kita buat ni default shift office maybe, ataupun shift office lah, senang. Nama dia SHR shift office. Okay, so kita akan letak tahun ni lah, tahun 2025 start dia punya shift. Depend. So kita ambil bulan Januari, sebab saya nak bagi attendance cantik, saya akan letak start daripada Ahad lah. Sebab ni Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, supaya dekat bawah ni dia akan display macam ni. Okay, so saya letak sini. So untuk ni saya letak week satu saja cycle. Okay, so kat sini dia akan jadi satu cycle je lah, week 1. Dia ni pun dia tulis week 1. So kalau dia week 2, kat sini dia ada akan lebih lah, week 1, bawah ni week 2. So ada function dia, nanti saya cerita. So untuk video kali ni kita buat week 1 dulu. Kita nak set ni. So bila kita dah set cycle ni sebagai satu minggu, sebab satu minggu dia punya pattern kita kerja Isnin sampai Jumaat. So just kita drag and drop lah. Tengok ni dah ni. Okay, 5 bulan. So kita tarik hari Isnin tau. Ni hari Isnin, kita letak Isnin. Ni Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Alright, satu Ahad kita cuti kan. So tak payah letak. Dan save, automatic dia akan tulis not working. Okay, itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.